Seumpamanya imam, aku kan juga gatal ni kan mengikut bau mikir ji. Maknanya baca apa makna ji? Makna atau ji? Betul lah ada. Kamu ada pegang manut tu. Atau pasti mengikut manut masa hana manut si. Ada pastinya lah manut kan. Johana cok mas. Emosi. Jangan untuk kelompok tahu sana. Gitu. Ada gekeun je gatah makrifah bak makrifah. Yang nahwu makrifah puana. Tengku kau baca ya. Tengku pegangan warna hijau dah warna muhu je dah warna. Di behar dah angkat. Tengku kamu mau asam buat ni je. Awaknya pubo, wanah wuhu pu wanah wihi. Warna hijau. Awaknya wanah wihi. Awaknya Warna muhu. wanah wuhu ada tanya nam pubo nyan. Ha kata. Tengku hanya lucu tak Tapi kalau kamu kalau warna mihi kat atas bahata. Ha? Dan kakek boleh tidak? Kakek boleh tidak? Ayah apa dah. Berarti wate gata bahata kiban. Dan kiban surah je wate gata bahata. Mutlak jamak ho gata tengkunya. Kepun mutlak jamak ataf hoi le. Kalimat di kewaunya ho gata nyan le berupat. Ngau gata bahata berarti cara puwa dhamiri keban. Dan wate surahi keban. Nya hatta di ati fayak muruhum. Oh nya dengar apa hatta di ati fayak muruhum. Ha, ujo. Kon bak hada kata bak si mungkin. Ha? Ada ternyata terus sedih. Ada huruf. Ada Berarti aja. Bunda pakai kita pegang di atas. Nanti kalau nak selidiki, bunda ada kata ni dah nak baca. Kibang. Pendapat yang selanjutnya kamu Mbak Kim. Halo. Pendapat kamu. Ji wate gata nyan kon gu. Wate gata bumuho makna surah. Nanti kau mau bu. Lon cara lon nyambu. Lon kudu nyan lon. Kudu surah. Ka. Fayak muruhum nak dapat imamu wa nahu. Maka merintahkan akan mereka hal keadaan sunat oleh seorang perintah oleh imam dan seumpamanya imam. Muho surah itu. Imam memerintahkan urang masyarakat memerintahkan untuk masyarakat dengan taubat dan seumpamanya imam pun. Lagi-lagi pemimpin kecil kon kimum kecil Tuhan saga nyan je memerintahkan akan masyarakat untuk tahu. Engkau puas bahat dah. Ribu dan seumpamanya
Seumpama diberi hujan oleh Allah Ta'ala, kibarnya. Matan. Tunggu apa dah? Matan. Lang kurung. Wadah kena syarih dia bawah hanya atas daripada syarihnya kuno ikut matanya. Tapi dia antara matanya ni. Yang matan. Syarih ni itu. Wadah ka syarih ni hanya gata kuno ikut dari matanya orang kurungnya. Agar tapi di baru dari kurungnya. Moh. Ada mengatakan itu anjur, sedangkan yang syarih daripadanya kecuali itu matan je kata matan je kata buat syarih je kata matan kah moh aci ulang lem pak dah pedih tu dah. Kak. Mana ada? Kak, tempat ni iaitu nahu. Kau kata? Nahunya kata Pak Imam. Al-imamu ma'rifah munakirah. Ma'rifah munakirah imamnya. Ma'rifah. Isim nakirah yang bersambung dengan ma'rifah. Ma'rifah mana? Bersambung dengan damir. Ma'rifah mana? Ma'rifah. Berarti dia kata Pak Imam. Baris ni apa? Ha? Saja aku. Makasih tak korang mencari jemaah. Tak kamu cari jemaah, cari jemaah. My name is Salah. Don't please. Sit down please, duduk sebentar. Up, please. Sit down please. Kak, ini lawak kak. Sambung. Awaknya dong no. So yang Islam no. Nyat. Jangan Apa dong-dongnya itu kan nyano. Tapi dong berapa? Dong berapa? Dong itu berapa? Bena deh, pleh kan cuak nyambung. Nyaka mantap. WhatsApp. Anak punya. Salam yang Islam untuk anak kedua dari segi balik. Alif, kabeh. Kabeh kelompok B. Berarti 1-0. Poin yang kedua mana? Jangan menilai dari angka, yang penting dari hati. Nyam nilai dari angka punya becok dari sana kalah haji. Kalah menangnya biar. Biasa. Dia bawa bilik dia karu. Yang luar biasa tu. Kak. Baca mana? Sesi baca mana? Artinya meminta daripada Allah Ta'ala. Dan bermula salat istisqa itu disunatkan bagi mukim dan bagi musafir. Baca di tingkat sunat daripada terputusnya hujan atau terputus mata air dan seumpama sedemikian, dan diulangi akan salat istisqa. Tengoknya oi. Mana? Akan 2 kali dan lebih banyak daripada sedemikian salat istisqa. Jika tidak diberi hujan akan mereka sehingga memberi hujan akan mereka oleh Allah, maka memerintahkan akan mereka manusia hal keadaan sunat oleh imam dan seumpamanya imam dengan taubat, dan wajiblah akan mereka manusia oleh mentaati perintahnya imam sebagaimana
mana barang yang telah memfatwa dengan barang oleh Imam Nawawi dan bertaubat daripada dosa dan itu wajib ianya taubat yang memerintah oleh imam dengannya taubat ataupun tidak. Dah kami. Ada. So yang nyan iskal dari segi mana? So yang iskal dari segi mana? Kelompok pergi tengah tak dari aduh. Oh surah. Makna ana berarti? Ana mana? Bahan sini bu. Oh udah. Dan bermula taubat. Daripada yang telah taubat daripada dosa wajib yang taubat yang memerintahkan oleh imam dengannya taubat atau tidak. Surah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bak paslonnya ini sudah ada urusan yang Pak ditanya orang yang menuntut ilmu akan segera hukum solat istisqa. Ya, apa yang itu dengan istisqa? Riwayatnya apa istisqa? Istisqa. Istisqa. Man tak tahu ada mereka solat istisqa-nya. Dia orang kuna. Okey. Bakso dia pakai solat istisqa-nya dan mereka solat istisqa-nya cuma pakai bukan juga apa aku tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bermula solat istisqa itu dituntut sunatkan. Berarti solat istisqa-nya apabila bak sabang kampung kau hana ujian kadang ka 2 bulan hana ujian. Kalau tu hana kunali kalau kampungnya. Ya, sunat awaknya untuk solat istisqa. Hana wajib mam dia teman-teman dia mengkolai wajib sunatkan awaknya untuk sembahyang tetapi punya hana kolai kan tu hana sembahyang. Man bagi so dengan sunat untuk solat istisqa-nya bagi si muqim dan si musafir. Muqimnya adalah orang yang bertanah air. Ada awak kampung dia neno sekali yang burau, dia yang mayang majumnya. Dan musafir orang yang berpergian. Masa. Mam tiba solat ini sunat ah. Bak menurut aku lain nak main siapa? Dia ke baru sakit lagi. Boleh. Saya juga tanya. Mino kan tidak kan bak sunat doa main siapa ni baca muka masih musafir. Nah baru lain nak sunat main siapa? Kan ipegah si mukim berarti kawak kampung kai jama kawak kampung ipeg contoh dia kaya dia mayang dia mayang dan itu yang kampungnya kama ni mina tempat dia lain dia manu Aha benar. ya tapi sudah dak ni ame dengan pengantin bolong mo jangan lagi Ya, pagi untuk mengadakan dan solat istisqa-nya. Di saat tanya nak hajat, ketika hajat. Mankitan hajatnya di ketika terputus air. Dan jadi kedua bulan dalam jujur.
Tale ih punya tale punale. Bak mata ini kita tale tak mon. Mana kan punale bak pun enggak cio kalau kan tengok. Ya ada sini. Ya sesuatunya tu kalau bisa nak untuk solat istisqa. Tak waktu yang dia ujian dia solat istisqa. Masih lagi nyo. Masih harus jadi di. Lagi nyo dalam bulan ke bulan dah. Nah, sujud bawa atau dewa lagi. Babu dua ada sujud bawa dewa. Nah wajib nah sunnah istisqa ni. Apabila hana dei kampungnya. Mana bisa dibaca tu ini. Apabila memungkinkan tadi yang hana disunatkan. Mana pula dengar ini. Mana jadi hanya tak mana kita. Nah, tu tak baca. Dengar ile. Dia kan dituntut sunatkan. Berarti kalau berarti dia kata berarti untuk mana yang sembahyang? Yang mana kata yang sembahyang yang ada budai. Ye, hanya lagi ya. Mana lagi di mana di panti orang ada mana ni ba? Nah, soalan. Kita orang ya. Dua orang mana? Orang boleh dia. Ya, bak, jangan ni. Kan, undang dong no. Kita ada bilang tu. Anjir, yang bersalah-salah no. Itu saja penjelasan apa sahaja dalam kata solat maksudnya dah. Yang mana solat, yang mana solat 60. Ha? Yang mana solat. Ada juga yang mana? Ada Mak, itu no mana solat. kita dengar yang agak apa di dalam kampung ni kadang ada. Kadang-kadang mana tadi yang disunatkan maknanya dalam sembahyang sisa. Kan ada pergi macam tu. Mana ada apa tadi mana? Tanya tak kenal berlagi orang hakim zaman purba. Yang sikai juga ada kita, sikainya yang kita. Yang pertanyaan di mesti rasmaya tibulan awan dalam kampungnya cik. Nanggung, ujung ni pi kadang-kadang tibulan 3. Nah, dah sunat ada siswa enak. Dengar nak ingat pun. Iya, 3 gedangnya. Itu nyoba. Mana ni? Ketua sekudina lagi dah. Ketua tengah pun kan. Dia hati kedi, ketua sekudi. Bala baju pun aku suka sekudi. Hai, kabar tentang dah. Ya Allah, kita ni lagi juga. Lupa hanya bapa sunnah bagi suka musafir kan. Banyak ada pandang gede. Pandang kenok pandang. Kamu lakukan delegasi air pandang. Karena ibu pandang tiga. Tak. Lagak kamu ada di mana kan? Habis, bukan sedap ke? Baru. Baru dah. Ya, apabila kali kita sembahyang juga, kami kadang ada 2 bulan ada Yang kuatih nanti jauh je. Mereka dengar, mereka kerja. Curhat Bukan. ya, berarti punya apabila orang pun kali sembahyang juga. Karena si jauh je. Nyamuk. Wajib solat istisqai dan diulangi akan solat akan yang kedua kali. Berarti dah ulang-ulang solatnya akan yang kedua kali belum. Kita lagi sembahyang pun yang ulang dong. Mau bunyi buntet. Ha? Mau bunyi Itu buntet. awak kampungnya kan mungkin awak kampungnya awak kecewa awak kampung kan kecewa awak kampung kecewa je Bulannya saya Andi. Sebelum kan ada cermoni. Orang bilang 3. Kan cuma 3 tu. Nya bunyi bunyi nanti aku singgung bunyinya.
Hana pun kita awak katanya. Mati kedi semayang nak punya cik uruskan. Hana itu rumah semayang. Tapi hai itu rumah tapi hai itu rumah kita. Dengar. Pak Ika dia sudah dengar. Hana itu itu nya. Dah boleh. Pak, dah sana dah macam tu pak. Pak. Barina. You tahu Pak, dia kadang tanya tu dia nak siang, kita nak suka lagi lah. Pak nak tanya dia siang, maka dia ada tunggu ibu, you tahu Pak tanya dia. Lepas tanya, Mak kalau dah tahu pak. Hai terima kasih bang. Mana tunggu pak tak macam bu. Allah Maha Maafkan, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan dari ada kau. Yang penting kalian adalah kita. Pak. Masalah pengampuan Tuhan itu oleh Allah Taala dengan usaha Allah Taala. Penting kalian imam liu tanya tahu. Pak. Ada. Habis Ada ada. pegang tu kan? Aku yang anak muda. Dah lewa kan? Apa dah dah lewa nak. Dia kubek perang bilik. Aku ada pergi di sana. Ke mana Pak? Awak ya apa je. Asal tu kamu. Kat kosnon. Sekarang. Kau dia habis semua. Oh kalau habis dah. Oh. Dia buna dia nak nikmat tantang ni pun orang saja naik ke tu. You naik dia matang mati kan mau ke uyup je. Mati nak kalau lain ke. Mantap. Dengar ayo mesti anak-anak. Aku dah lewat tahu buat. Dah. Belum. Ben kau bisa macam kau Amanda, tengku usul. Tanya. Tadi semayang 3. Nya hanya situ je. Semayang 2 ke. Hanya situ. Maka diulang untuk beberapa kali lebih banyak. Boleh ke 5 ke sampai ujinya itu. Ya. Lawan juga ya pakai. Inna misqa hatta yasqa jika tidak bisa memberi hujan oleh Allah kadang-kadang coba lumayan siswa kahit lumayan leja maknanya kadang kita ingin dia lumayan siswa tengok jadi contoh dia nah maka diperintah oleh mereka manusia diperintah contoh perintah awaknya imam sunat untuk memerintahkan kepada awak kampungnya supaya awak kampungnya taubat kadang dengan awaknya taubat maka ujian akan diperintah dapat mungkin awaknya kalau nak baca kalau dia punya surah hanya punya kadang nak cari siangnya dia buka ujian kadang ada guyu sunatnya guyu diperintah oleh imam taubat kadang kita dengan awak dan taubatnya bukan pak awak kampung pak manusia biasa macam bukan pak kampung macam dan seumpamanya imam lagi kecil guna hanya ambil apa 28 dengan awaknya mandum bet dan manusia ada awaknya yang datang orang bertaubat kadang awak yang datang kat tu ada dia Ya. dia nak baju kairi Ya, gunakan diperintah oleh imam taubat. Wajib bagi kita bukan diperintah oleh imamnya untuk taubat. Ya, wajib datanya untuk mentaati perintah imam. Habis. Mana? Bola beda mah cucu. Gua kabing. Cik jenab dengan semua bos mau tanya mu. Mesti apa bola habis kok Bola ada yang ke habisnya. Bola. Ya. Cik balik apa? Dai je. Sebagaimana barang yang telah memfatwa oleh Imam Nawawi yang kali dipegang oleh Imam Nawawi. Bipa lagi Imam Nawawi. Tapi yang dekat Unawa. Ha? Ini dekat Unawa.
Ina bukan ni. Nya Maduri, pengarang Maduri yang bukan. Tiga. Tujuh lah Imam Nawawi bahwa menurut Imam Nawawi. Nah yang berdua tu tengok mana? Satu set. Tak bisa bukan bukan. Kiban surah matan kama afda bihin Nawawi. Fatwanya pula. Konyol pertanyaan. Mana tipu? Fatwanya pendapat. Yang belum danyong kama afda bihin Nawawi yuho. Yang ke fatwa le Nawawi iku pulikot. Tunggu bek. Akunya. Kakak. Tunggu. Sebagaimana orang yang telah menfatwa barang oleh Imam Nawawi. Ya. Berarti yang pendapat Imam Nawawi yang baik juga. Hah? Pendapat Imam Nawawi yang baik juga. Wah. Kiban pendapat Imam Nawawi. Pendapat Imam Nawawi dengan itu nilai. Batu wajib batu. Bermula taubat itu wajib daripada dosa. Dan bermula taubat daripada dosa itu wajib. Danyo, walaupun kita ubah tidak apa bekerja, taubat danyo nya wajib walaupun hana ka perintah danyo. Amaral imamu biha aula. Yang baik untuk bekerja oleh imam ataupun tidak yang tidak wajib oleh danyo untuk taubat walaupun caranya ubah tidak mana. Menurut pendapat Imam Nawawi. bilang gitu lah. Pulau. Lauk, aduh. Tukar Amanda. Jauh kuah. Kuah yang tengah mangap nak jauh. Aduh. Kadang kalau empah lom, tambah sirap itu. Anapah lom, tambah sakal itu. Payak muruhum kan nah di PA payak muruhum di ke PA coba kan dari PA dalam jami dulu Tolong nah cuci orangnya nah itu ada Bunda Maria orangnya no yang cuci itu loh nah itu Ada buka kokek. Kokek mana dia? Mak kita si bahasa Arab betul. Masa saya Indo. Buka. Belah tu. Mana ada wali? Tak wali nama. Anak penuai. Saya ada jadi macam mana? Tanya pula elok. Dia tanya detail ni, tanya ni tu. Nyok pun dah Arab lagi. Nyok kalimat isim. Kadanda isim. Tanda biifat. Di bandai Arab. Dampak beda surah nakirah marifah gitu lagi ada yang marifah. Coba Arab dari pihak muruhum. Nadaban imamu untuk ditaubat. Tengok gambar dia mana? Anak trek. Ya Arab tu. Ya Arab tu tak? Ayat. Keke. Yo. Hah? Anak dekatnya.
Berapa Pak berada Salah. Kena dandu. Dah. Kemudian kami dirinya dudukkan pada maha letak di makmur. Nah depan Tuhan hukum hal masuk alaman tak baca hukum baca kan berat. Imamu kupai masuk alaman apa rumah. Wow merata nahu gata pak imamu kumata masuk gata masuk alaman apa rumah. Kemudian kami dirinya di rumah pas Nahu dah. Nahu muda boy tentang dirinya di rumah pada mahajar majul dengan nahu. Dia rupiah. Ada mahajar maju dengan aku. Ini rupiah. Coba yang kerja nama Lah agak error nyanyi. Kami itu. Tahu itu dah tak duk yang. Baiknya kata. Mana ambil pertanyaan anda. Mereka tak bawa tu kita yang lah punya.